Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang semua? Pak Lang harap hampa semua dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini dengan izin Allah SWT, kita dapat jumpa lagi dalam channel Tanah Sekelung. Jadi tadi hampa nampak kan, Pak Lang duk tolak pokok kelapa ataupun pokok nyok lah orang sini panggil. Hari ini Pak Lang nak tanam pokok nyok kat kebun Pak Lang. Pak Lang percaya mesti di kalangan penonton-penonton Pak Lang ni ramai, boleh kata mungkin semua lah suka minum ayak nyok, makan isi nyok. Jadi Pak Lang pun seorang penggemar ayak nyok, isi nyok. Jadi hari ni Pak Lang nak tanam nyok di kebun Pak Lang. Nyok yang Pak Lang nak tanam kat kebun Pak Lang ni daripada jenis FGG, sungai geleng-geleng, kalau tak silap lah. Pokok ni pokok dia rendah saja, pokok rendah, dan dia akan berbuah insya-Allah dalam usia 2.8 ke 3 tahun macam tu dia akan berbuah. Jom ikut Pak Lang, insya-Allah. Lagi Pak Lang cerita lagi. Sebelum tu Pak Lang, sebelum Pak Lang lupa, Pak Lang minta hampa klik butang kat bawah ni, subscribe, follow. InsyaAllah semoga dengan hampa bantu Pak Lang untuk subscribe, follow ni akan buat semangat Pak Lang untuk terus berkarya di kebun Pak Lang ni dengan lebih baik lagi lah. Jadi insyaAllah inilah keadaan Pak Lang pagi ni di kebun. Matahari pun boleh tahan juga. Semalam hujan lebat, hari ni cuaca alhamdulillah, hari ni cuaca elok lah. Okey, jom Pak Lang belanja sikit keadaan kebun Pak Lang yang terkini lah, 18 hari bulan 5 2025. Yang tu pokok durian, yang dua tu pokok nyok macak, pokok kelapa macak. Pak Lang saja tanam dekat dengan bakal menjadi rumah pondok Pak Lang ni, supaya teduh sikit lah kawasan tu. Busuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni Pak Lang nak tanam durian. Tengoklah tupai king ke apa. Tapi tu ada dah satu tupai king. Kalau yang lain macam yang ni durian ni Pak Lang tanam biasa sajalah. Masih banyak lagi kosong. Okey, jadi Pak Lang akan tanam pokok kelapa di kawasan sini lah. Kawasan sini Pak Lang akan tanam. Ada 9 pokok, 8 FGG. Satu lagi pokok tak dapat dikenal pasti, Pak Lang ambil dekat kebun bapak Pak Lang. Tapi pokok dia pokok nyok rendah juga. Yang ni. Okey, satu. Yang ni semua FGG. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jadi untuk tanam pokok ni, Pak Lang guna cara Pak Lang je lah. Pak Lang akan bubuh dolomite sikit. Dolomite ni selalu kadang-kadang Pak Lang tak guna, tapi Pak Lang tak check dah tanah, cuma hati tu tergerak rasa nak pakai dolomite. Pak Lang akan bubuh garam sikit, garam gasak. Pak Lang akan guna penggalak akak sikit. Yang tu sajalah. Kalau biasanya, kalau setengah orang lah, bila mereka nak tanam, mereka akan potong sini. Potong sini kan. Awal-awal, biasa awal-awal dah buat dah. Supaya ayak dapat masuk dengan lebih mudah. Tapi Pak Lang tak potong kot. Macam tu lah. Jarak. Pak Lang akan tanam dengan jarak 22 kaki. 22 kaki untuk setiap pokok. Pak Lang akan guna kaedah segitiga. Tanaman jarak segitiga untuk cuba jimatkan kawasan tanah lah. Maksud dia macam ni, segitiga. Satu. Okey, satu. Kemudian ni satu. Okey, contoh sini dengan sini jarak dia 22 kaki. Kemudian yang ni dengan sini 22 kaki. Okey. Yang ni 22 kaki. Okey, setiap sini 22 kaki. Dan tengah ni Pak Lang akan bubuh satu lagi tengah. Jadi sini, penjuru sini dengan sini 22 kaki. Sini pun 22 kaki. Sini pun 22 kaki. Sini dengan sini pun 22 kaki. Itulah cara Pak Lang. Pak Lang nak cuba tanam. Yang ni pun Pak Lang belajar daripada orang-orang lain lah. Bapak Pak Lang, dia ada pokok nyok, kebun nyok dia ada. Kebun kelapa, dia banyak tanam pokok jenis matang. Dia banyak pokok jugalah dia tanam. Jadi Pak Lang nak tanam pokok nyok kat sini. Macam hampa tahu, baru-baru ni Presiden China mai Malaysia. Dia buat lawatan kat Malaysia, dan salah satu yang dia minta, dia nak Malaysia ni eksport buah nyok dekat negara depa lah, negara dia lah. Jadi insya-Allah akan datang harga nyok pun akan melambung. Lah ni kalau kita pergi beli santan dekat market pun dah makin mahal. Kalau kita pergi beli santan kotak, dulu baru santan kara ke apa semua tu, dulu baru RM3. Lali RM4 2 kupang, RM4.3 pun ada. Murah-murah pun RM4 lah. Memang menampakkan bahawa barang yang berasalkan daripada nyok ni, pada kelapa ni, harga dia makin lama makin meninggi. Dan Pak Lang tanam ni, insya-Allah 3 tahun dia akan membuahkan hasil, dan dia akan 5-6 tahun tu dia akan cantik lah. Biasa macam tu lah pengalaman Pak Lang tengok. Bapak Pak Lang tanam, 3 tahun dia akan mula berbuah. Kalau dia banyak pun, dia tak akan secantik bila dia umur 6-7 tahun. Maksudnya peringkat dia tu dah memang peringkat cukup cantik lah. Dia akan pandai lah mengeluarkan buah. Dia dah cerdik lah. Macam tu lah orang panggil. Jadi insyaAllah jom ikut Pak Lang. Jadi tak rugi lah kalau siapa yang rasa nak tanam buah nyok, pokok nyok ke selain pada durian, dia boleh tanam. Pak Lang nak tanam kat kawasan sini satu. InsyaAllah mula dengan sini lah. Nak tanam pokok nyok ni, dia tak payah lubang dalam-dalam. Tara-tara ni dah cukup dah. Okey. Antara petua kita nak tanam pokok nyok.
Yang ni cuma petua sajalah. Tak suruh ikut pun, cuma petua saja. Sebelum kita nak tanam pokok nyok ni, kita tarik dia. Seolah-olah macam dia berat sangat. Tarik. Macam ni. Tarik dia. Macam dia berat. Orang tua-tua kata lah. Cuma Pak Lang nak habaq kata yang ni petua supaya orang akan datang ni dia tahu petua. Bukan nak suruh amal pun. Dengan buat macam ni insya-Allah pokok ni dia akan menghasilkan buah yang banyak, yang berat. Lagi satu petua, bila nak tanam dia, kita tanam dia sama ada ke arah kiblat ataupun lawan kiblat. Jadi untuk apa arah kiblat atau lawan kiblat ni, bila kita tanam dia ikut arah kiblat ataupun lawan kiblat, insya-Allah pokok ni dia tidak akan disambar oleh petir. Maksud dia kilat tak akan sambak dia. Kalau dia menjulang tinggi pun dia tak akan kena sambak yang kilat. Allah akan pelihara dia. Yang tu hanyalah petua orang-orang lama. Jadi insya-Allah Pak Lang nak mula tanam ni biji ni. Pak Lang bubuh penggalak kak. InsyaAllah. Penggalak kak. Dolomite. Dolomite sikit. Dolomite ni untuk yang belum tahu lah, dia untuk meneutralkan tanah. Kalau tanah kita terlebih asid ataupun berakali, kita bubur dolomite, insya-Allah dengan izin Allah tanah tu akan neutral lah. Jadi tanah kalau contoh terlalu berakali sangat, bila kita tabung baja maka macam sia-sia lah, dia tak boleh nak serap. Dan garam sikit. Penggunaan garam ni untuk pokok kelapa ni, Pak Lang cuma ikut cara-cara orang dulu lah. Yang tu sajalah. Buah sikit. Macam tu saja. InsyaAllah. Dia macam ni saja. Boleh juga kalau kita nak tanam dia macam ni, ataupun kita tanam dia macam ni. Kaedah. Kalau di Thailand, untuk pokok yang tinggi-tinggi sangat tu, tanam macam ni pun boleh. Dia akan naik. Dia tak akan naik macam tu. Dia akan naik ikut cahaya, dia akan naik dia tegak. Dia macam tu naik. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mula tanam dia lah, Allah. Jangan tanam habis lah. Bagi macam ni saja. InsyaAllah kita usaha, kita ikhtiar, kita serah segalanya kepada Allah SWT. Kita sebagai orang Islam ni, kita yakin bahawa kita ni tidak ada apa-apa kemampuan, kudrat, melainkan dengan izin Allah SWT. Boleh bernafas, Allah hantar udara hari-hari pun dengan izin Allah SWT. Kalau satu urat kita putus satu urat saja, dah terus jam. Tak boleh nak buat apa dah. Tu lemahnya manusia. Ataupun contoh kalau kita bangun pagi tadi, bangun-bangun nak pergi kencing. Tiba-tiba tak boleh nak keluar kencing. Yang tu cukup lah. Hari tu habis segala kerja apa pun tak boleh jadi lah. Hanya kerana tak boleh nak keluar kencing tu ya. Jadi kita syukur atas segala nikmat yang Allah SWT bagi kat kita ni. Ni insya-Allah. Tanam dia macam ni. Insya-Allah. Insya-Allah. Biar dia tumbuh. Jom. Kita pergi pokok nyaleng pula. Pak Lang akan kira 22 kaki lah. Pak Lang guna cara old school punya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22. Okey, kawasan sini 22 kaki. Alhamdulillah. Yang ni yang last lah. Yang ke-9. Yang ni pokok ni bapak Pak Lang bagi. Dia pergi kebun. Kemudian dia letak dekat depan rumah Pak Lang. Sebab dia tahu Pak Lang nak main tanam pokok nyok. Mungkin dia nak ada jugalah satu pokok daripada kebun dia ada kat kebun Pak Lang ni. Jadi Pak Lang tanam je lah. Pokok ni Pak Lang tak pasti daripada spesies apa, nama apa lah kan. Kelun apa. Tapi tak tinggi. Paling tinggi pun Pak Lang rasa lebih kurang 10 kaki lah. Pak Lang tengok kat kebun ayah bapak Pak Lang. Tu pun berbuah banyak lah. Jadi tuan-tuan, perempuan, insyaAllah kalau kita nak tanam pokok nyok dan kita bertujuan juga selain untuk kita makan, kita nak buat bisnes contohlah kan, maka eloklah kita selidik dulu kelun apa yang kita nak tanam. Contohnya, kalau kita tahu kalau kelun yang mana buah dia besar, isi dia banyak, syok, kita dapat, kita syok. Wah, pokok contoh buah matang, dah tu besar tu, ayak banyak, isi banyak, syok. Tapi adakah ia akan mendatangkan pulangan yang baik kepada kita sebagai pekebun? Sebab apa? Sebab buah nyok ni dia kira daripada harga biji. Sebiji berapa? Dia tak macam buah durian sekilo 30-40 ringgit. Jadi kita tengok contoh, kalau buah
pengalaman Pak Lang tengok lah. Buah yang besar, biasa buah besar, tandan dia sikit. Dia akan satu tandan ada 6 biji, 7 biji, 8 biji, 9 biji. Jadi yang untung siapa? Untung ialah orang yang belilah. Sebab sebiji kalau kita jual 2,5 RM3 untuk kelapa muda kalau secara borong. Kalau jual sendiri 5-6 ringgit pun boleh. Tak kisah yang tu. Tapi kalau jual secara borong biasa 2 ringgit 3 ringgit, atau lagi kelapa yang dah tua yang orang nak buat santan tu, harga lagi drop. Sebiji boleh jadi RM1 6 kupang, macam tu. Jadi kalau kita tengok kelun, contohnya kalau kelun tacunan. Tacunan berapa biji dia akan berbuah. Satu tandan tu. Satu tandan tu, dia buah dia sederhana, dia akan keluarkan dalam 9 biji. 9 biji, 10 biji. Macam mana pula dengan SGG? Yang Pak Lang tanam tadi tu. 7-8 pokok Pak Lang tanam tu. SGG. SGG ni buah memang daripada Malaysia lah. Dan buah dia ni pula bersaiz sederhana. Maksudnya layak untuk dikomersialkan lah. Dia taklah kecil sangat. Dia bersaiz sederhana. Dan untuk satu tandan dia akan keluarkan buah lebih kurang 15 biji, 16 biji. Dalam penjagaan yang baik dia subang kan. Dia akan keluarkan 15-16 biji. Sebagai contoh, kalau kita tanam tacunan, tacunan contoh kita dapat hasil 9 biji. 9 kali 3 27. Maksudnya RM27 untuk satu tandan. Tapi kalau pokok FGG, contoh FGG, satu tandan dia 12 ke 16 biji macam tu lah. Maka satu tandan tu kita kali sendirilah. Contoh kali RM3 kan. Kalau jual secara borang, kalau kita boleh, kalau satu orang tu dia ada kedai runcit ke apa, dia boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Untunglah dia kan. Jadi untuk satu pokok tu, contoh macam SGG, kita boleh dapat dengan hasil yang sama untuk yang sama dan 2 kali ganda harga, 2 kali ganda hasil dia daripada pokok yang satu lagi tu. Jadi tepuk dada, tanya selera lah kita nak tanam yang mana. Tapi Pak Lang buat kebun ni sebenarnya hobi Pak Lang suka berkebun. Pak Lang rasa syok berkebun. Macam Pak Lang tengok dalam channel Aku Denan. Dia kata berkebun itu memang syok. Pak Lang setuju dengan dia. Berkebun tu memang syok. Dan Pak Lang tanam selain pada Pak Lang tanam, Pak Lang berharap Pak Lang boleh dapat hasil daripada Pak Lang, usaha Pak Lang lah. Tak kira lah Pak Lang tanam nyok ke, durian ke, apa benda yang Pak Lang usahakan kat kebun ni, Pak Lang berharap Pak Lang boleh dapat, selain daripada Pak Lang boleh buat aktiviti yang Pak Lang suka, dan Pak Lang boleh dapat hasil daripada kebun Pak Lang, dan orang ramai pun dia boleh menikmati hasil daripada kebun Pak Lang. Jadi insya-Allah inilah buah yang terakhir yang Pak Lang nak tanam. Insya-Allah. Kita tengok kiblat. Buah ni Pak Lang akan sengitkan dia lah. Supaya Pak Lang tak mau dia tinggi sangat. Untuk pengetahuan nampak juga satu lagi. Pokok nyok ni kalau dia terlindung, dia contoh ada dia, kalau kita tanam lah di bawah pokok-pokok yang besar ke, dia terlindung, walaupun dia bangsa pendek, dia akan cuba untuk cari cahaya, dia akan jadi tinggi. Dia akan cepat jadi tinggi. Jadi kita tak maulah, kita nak dia rendah, lepas tu berbuah lepas tu banyak. Macam tu. Bismillah. Alhamdulillah selesailah Pak Lang tanam 9 pokok nyok di kebun Pak Lang pada hari ini.
Alhamdulillah. Okey. Pak Lang dah selesai dah. Siram, tanam, korek lubang, siram apa semua, bubuh ubat, bubuh racun semut apa semua, siap. Alhamdulillah. Jom Pak Lang review sikit lastnya. Okey, alhamdulillah. Nampaknya kita dah sampai penghujung rancangan tanah pelong ni. Episod baru. Dah lama dah Pak Lang tak update episod baru. InsyaAllah hari ni Pak Lang rasa rajin nak buat video. Salah satu sebab kenapa Pak Lang buat video, bila Pak Lang down, contoh Pak Lang down, rasa segan, rasa yalah kita ada komitmen lain, kerja lain macam-macam lah, kerja hakiki, kemudian dengan anak sekolah apa semua macam-macam lah. Kadang-kadang pokok kena rosak, pokok rosak. Pak Lang banyak lah pokok Pak Lang rosak, disebabkan oleh satu makhluk yang besar tu, makhluk besar bong gitu. Jalan kebun, orang tua-tua kata tak elok sebut nama dia. Jadi tak kira lah apa-apa makhluk pun, tak elok sebut. Jadi yang tu lah, faham lah. Jadi bila Pak Lang tengok video kebun-kebun orang lain, contoh yang orang tahu Atuk Farm, Atuk Farm dengan dengan bawaan tanaman tepi rumah. Kemudian kebun Abah, semua orang tahu Pak Long kita tu, kebun Abah. Aku Denan, dengan pokok durian dia. Kebun Anda, lepas tu Tok Alang yang dah lama menyepi tapi ilmu dia masih bagi manfaat kepada ramai orang. Jadi bila Pak Lang tengok cerita-cerita tu, Pak Lang naik balik. Jasbah tu orang panggil. Naik balik. Semangat tu. Jadi sebab itulah Pak Lang buatlah sikit-sikit video selain daripada sebagai kenangan sendiri. Kadang-kadang Pak Lang tengok balik yang lepas-lepas, oh macam ni masa aku mula-mula buka tanah dulu. Ni pokok dulu aku dah tanam kat sini dulu ada. Oh rupanya habis, menatang tu tibai habis. Jadi Pak Lang boleh review balik apa Pak Lang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.